Perkenalkan dengan hati bahawa Allah SWT Maha Pencipta, pemilik dan pentadbir alam ini, dan hanya Allah SWT yang berhak disembah. Oh, kita kan dekat segi istilah. Maksud iman dari segi istilah. Okay, dari segi bahasa tadi membenarkan. Okey, dari segi istilah tadi apa? Okey, baca dari segi istilah. Membenarkan dengan hati. Okey, membenarkan dengan hati lagi. Mengaku dengan lisan. Mengaku dengan lisan. Okey. Dan beramal dengan anggota badan. Dan beramal dengan anggota badan. Okey, bila sebut membenarkan dengan hati, apa yang awak terfikir? Membenarkan dengan hati. Dekat dalam kan? Sabar. Ikhlas lagi. Bersyukur. Okey, lagi. Kisah dalam hati yang Allah apa yang Allah berikan? Okey,
lisan. Mengaku dengan lisan. Bila sebut mengaku dengan lisan, maknanya kita mengucap apa? Dua kalimah syahadah. Jadi kita kena mengaku yang Allah satu-satunya yang menciptakan seluruh alam. Kalau tak mampu dengan lisan, kita buat apa? Anggota badan. Kalau anggota badan macam mana? Solat. Betul. Kita melaksanakan perintah Allah. Bersolat lagi. Puasa. Berpuasa. Baca Al-Quran lagi. Zakat. Bayar? Zakat. Bayar zakat. Kita tengok kepada beriman kepada Allah. Okey. Tazana Syai. Bacakan. Beriman kepada Allah maksud dia apa? Kepada Allah merupakan asas kepada ikut Maksud beriman kepada Allah. Cepat. dibenarkan dengan hati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pencipta, pemilik dan pentadbir alam ini dan hanya Allah Taala yang berhak menyembah. Keyakinan ini dikuatkan dengan pengakuan lisan dan sempurnakan dengan kepatuhan kepada Tuhan dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, maksud kat sini beriman kepada Allah adalah kita ni benarkan dengan hati kita. Yang siapa yang mencipta, siapa yang mentadbir, okey siapa? Allah. Okey, kita kena yakin bahawa Allah yang mencipta alam semula jadi, manusia. Semuanya Allah yang menciptakan. Okey. Dan keyakinan ini dikuatkan dengan pengakuan lisan. Maknanya tadi apa? Nak tambah lagi yakin dengan mengucap dua kalimah syahadah. Nak bagi yakin betul-betul iman kita ni kat hati. Kemudian bila tak tahu kita sempurnakan dengan apa? Dengan betul tak tadi apa? Solat. Kita jaga solat. Kita buat apa lagi? Kita ikut perintah Allah. Bayar zakat. Berpuasa. Dan membuat suruhan Allah. Faham? Ada saya tahu ni. Boleh nak kita balik? InsyaAllah. Okay, kita ingat je kalau masa iman adalah kita beramal dengan apa? Tadi. Membenarkan dengan hati lagi. Lisan. Dengan lisan. Kalau tak mampu dengan lisan, anggota badan. Okay. Seterusnya tengok kepada dalil. Kita tengok kepada dalil. Okey, ikut tak boleh? Yang ada kotak hijau tu. Okey. Tengok dalil. Okey. Antu minabillah. Wa malaikatihi wa kutubihi. Wa rusulihi. Wal yaumil akhir. Wa tu'min bil qadari. Khairihi wa syarrihi. Okey, kita tengok terjemahan dia. Bahawa kamu beriman kepada Allah. Malaikat. Kitab-kitab. Rasul-rasulnya. Dan hari akhirat. Serta kamu beriman kepada ketentuan qadar yang baik dan buruk. Okey, dekat sini nak cakap mula-mula kita beriman kepada siapa? Kepada Allah. Yang kedua, malaikat. Yang ketiga, kitab-kitab. Yang keempat, rasul. Yang kelima, hari akhirat. Dan yang terakhir, qadar dan okey. Tadi semua sebut betul. Jadi Ustazah nak uji adakah awak betul-betul ingat ataupun tidak.
depan. Siapa yang rasa depan dia ada rukun iman kedua? Okey, bagus tu ke depan. Rukun iman ketiga terus ke depan. Okey, siapa rukun iman kedua? Okey. Ketiga? Wah. Okey, keempat. Yang terakhir. Okey, sekarang kita nak cek. Betul ke tak kawan awak buat? Okey, yang pertama adalah beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, okey, yang keempat, Rasul. Yang kelima, hari kiamat. Yang terakhir, beriman kepada Allah dan Qadar. Okey, tepuk tangan. Yang menjadi asas kita yang mana? Yang menjadi asas yang pertama, beriman kepada Allah. Okey, sekarang kita tengok beriman kepada Allah. Jadi sebab beriman kepada Allah, apa yang terlintas dekat fikiran awak? Taat. Taat lagi. Redha. Redha. Lagi? Apa? Menjauhi larangan Allah, ikut perintah Allah. Okey. Mari kita tengok beriman kepada Allah adalah menjadi asas rukun iman. Rukun iman untuk siapa? Untuk kita umat Islam. Okey. Selanjutnya Muhammad. Boleh terangkan balik. Apa yang awak tahu pasal beriman kepada Allah? Tadi kamu semua dah sebut apa? Apa dia? Siapa nak tolong? Okey, apa? Beriman kepada Allah, apa yang awak faham? Okey, duduk. Kalau kita tengok kepada beriman kepada Allah, bila beriman kepada Allah, apa yang Allah turunkan kepada kita untuk membaca? Quran. Sebuah kitab Al-Quran. Okey, Al-Quran tu dijadikan apa dalam hidup kita? Panduan. Dan dia mengajar kita supaya apa? Supaya kita dapat melihat dan berfikir macam mana penciptaan Allah terhadap alam semula jadi. Betul? Okey, alam. Okey, manusia, haiwan ke apa-apa semua yang diciptakan oleh Allah. Jadi Allah ni mencipta dan dia memiliki alam ni sepenuhnya dan dia yang berkuasa. Dia yang berhak kita sembah. Kita tak boleh sembah yang lain selain daripada Allah. Itu yang menunjukkan kita ni beriman kepada Allah. Okey. Boleh bagi contoh? Okey, contoh apa yang boleh kaitkan? Okey, contoh kita boleh tengoklah. Contohnya mereka robotik. Betul? Dalam buku ada kan? Dia cakap betul? Contohnya adalah mereka robotik. Orang yang membuat robot, mestilah dia juga yang handle robot tu. Robot tu akan ikut arahan dia. Macam itulah juga kita beriman kepada Allah. Allah yang menciptakan kita dan kita juga yang ikut perintah Allah.
Okey, sekarang kita tengok kepada ciri-ciri dan kesan iman kepada Allah. Okey, ciri-ciri. Kalau kita tengok ciri-ciri, yang pertama adalah apa? Yang pertama, ciri-ciri dia dalam buku. Apa dia yang pertama? Mengesahkan Mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua jenis ibadah. Okey, mengesahkan Allah dalam semua jenis ibadah. Maksudnya macam mana tu? Iaitu kita mengabdikan diri kita hanya kepada Allah, betul? Maksudnya untuk satu-satunya kita beribadah ni untuk kepada Allah. Jadi kita melakukan ibadah kita kepada Allah dengan apa? Ikhlas. Pandai. Kita kena membuat sesuatu tu dengan ikhlas. Yang kedua? Yang kedua apa? Takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Okey, yang kedua adalah bertakwa kepada Allah. Itu samalah kita takut kepada Allah. Jadi bila kita takut kepada Allah, secara automatik kita akan menjauhi perkara mungkar dan maksiat. Bila kita dah menjauhi, kita dah buat semua tu, jadi kita akan bertaubat kepada Allah. Bila buat dosa, kalau awak buat dosa, apa yang awak tunggu lepas tu? Menyesal. Ya, menyesal. Lepas menyesal kita buat apa? Bertaubat dengan dosa yang telah Kita buat. lakukan, kita telah buat, supaya kita dapat pengampunan daripada Allah. Okey, kita tengok. Yang seterusnya apa? Yang ketiga. Mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan berdoa, bertawakal dan berharap. Dan Berharap. berharap. Okey. Iaitu kita ni memohon doa hanya kepada Allah. Bila kita mohon kepada Allah, kita kena yakin. Kesannya apa? Kita yakin dengan kekuasaan Allah, dan kita bertawakal kepada Allah sahaja yang mencipta seluruh alam. Okey, yang terakhir apa? Kecintaan yang Mencintai Allah secara mutlak. Maksudnya apa? Kita kena cinta Allah satu-satunya. Boleh? Kalau cintakan manusia akan ke apa? Ha? Kan ada lagu, cintakan bunga akan layu. Okey, tak apa, tak tahu. Cintakan manusia akan binasa. Bila cintakan Allah akan kekal. Okey, apa kesan kita mencintai Allah secara mutlak? Bila kita mencintai Allah secara mutlak, apa kesan dia? Kita akan taat dan patuh pada perintah Allah. Kita kena berkorban demi apa? Demi menjaga ketinggian agama kita. Okey. Boleh faham? Boleh. Ada berapa tadi? 4. Ada 5. Yang pertama apa? Kesahkan Allah dalam melakukan okey, semua melakukan ibadah. Okey, yang kedua? Takut kepada Allah. Yang ketiga? Mengesahkan Allah dengan berdoa, tawakal dan berharap. Yang terakhir? Kecintaan yang mutlak kepada Allah. Okey. Sekarang saya nak betul dah faham? Betul. Sekarang saya nak duduk dalam 5 kumpulan. 5 kumpulan. Yelah. Okey. Yelah. 1, 2, 3, 4. Tengah khazah lagi ni. 5. Apa yang kita kan? 5 kumpulan. Betul ada 5 kumpulan. Ambil 3. 5 kumpulan. Okey, hari ni 5 tajuk aktiviti ni adalah pokok iman saya. Sebab kita belajar beriman kepada Allah. Jadi dekat pokok iman saya ni, dalam kumpulan, Ustazah nak awak lukis satu pokok dan awak tentukan dekat mana awak nak letak rukun iman dekat mana, nak letak ciri-ciri dekat mana, letak dekat mana. Boleh? Apa yang menjadi asas tunjang kita? Rukun iman. Itu adalah aktiviti kumpulan masing-masing. Okey, lepas tu kita akan berkongsi dekat depan. Saya nak awak berkongsi dekat depan macam kenapa awak letak dekat akar tu, kenapa awak letak rukun? Dekat pokok
Boleh faham? Faham tak? Okay, berapa bulan? 1, 2, 3, 4. Boleh masuk. Baru nak nombor 2. Okey, kau awak nak buat dalam bulatan ke? Nak buat dalam cara panjang ke? Tetap pokok. Pensel pun tak ambil. Okey, ni contoh kalimat tajam. Okey, okey pokok. Kau awak ikutkan aktiviti masing-masing. Ini pokok saya, pokok iman saya. Okey. Okey, ini adalah akar. Dekat akar ni Zaza akan letak rukun iman. Sebab rukun iman ni dia jadi asas. Dekat sini ikut aktiviti kat sini Zaza akan letak masuk iman. Dari first yang kita belajar, masuk iman apa, ciri dekat mana awak letak, pesan dekat mana. Kenapa je? Okey, dari first kita belajar tadi. Maksud, rukun, ciri-ciri, kesan. Yang mana letak dalam satu pokok iman ni. Awak tersukai kat mana? Dekat sini awak boleh letak beriman kepada Allah. Dekat daun ni awak boleh letak ciri-ciri apa. Lepas tu dekat bawah ni ada buah. Ciri-ciri nak berapa? Ciri-ciri? Okey, ciri-ciri awak boleh tengok dalam buku ataupun awak boleh cari ciri-ciri lain. Ciri-ciri orang beriman macam mana? Nak berapa? Ikut sensitiviti awak. Tidak pokok tu. Contoh ciri-ciri orang beriman apa? Tidak menipu, tidak meniru. Okey, ikut awak. Contoh dekat sini. Kalau salah punya kat sini daun dah tak ciri-ciri. Jangan tulis ciri-ciri. Tulis apa ciri-ciri dia. Contoh tidak menipu. Okey, kesan dia apa? Kesan dia letak dalam buang. Kesan dia apa tadi? Tidak disenangi oleh Allah, tidak disenangi sangat. Awak boleh kaitkan dengan kehidupan awak. Adriana. Syazri. Tu orang dia. Arisa, Adriana, Syazri. Naida.
Okey, cepat dah lagi Ustazah nak minta buku ni dah tahu. Sekarang gambar dia apa yang nak bawa lukis dekat pokok, dekat akar. Kongsi balik dengan kawan-kawan. Okey, ciri-ciri apa? Dia menipu. Okey, kita dia menipu. Rasanya apa? Rasanya apa? Akan disukai oleh Allah. Okey. Kita Allah. Okey, ambil ciri yang mudah je. Apa ciri yang mudah? Yang kaitan dengan kehidupan awak. Takut pada Allah. Takut pada Allah. Apa lagi? Ikhlas melakukan ibadah kerana Allah. Betul. Lepas dia jangan lupa. Wait. Apa ini? Bawa mana? Ni, akar dia. Dekat akar ni awak letak dalam. Letak buku apa? Iman. Awak letak apa dekat akar dia? Buku Iman. Okay, awak tulis je. Nanti kalau saya panggil untuk kongsi balik dengan kawan-kawan, awak cakap je lah. Betul, 6 akar. Awak boleh letak. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, Rasul. Kalau awak letak
Sentiasa bersyukur menjadi ciri orang yang beriman. Ikhlas melakukan ibadah. Tengok ada dia kat sistem. Okey, kerja kumpulan semua kena bagi kerja sama. Apa yang penting? Kerja sama. Ini buat silakan. Kita akan pilih yang mana paling cantik. Kita akan bagi hadiah. Boleh? Kumpulan yang paling cantik, dia boleh terangkan dengan betul. Kita bagi hadiah. Kerja sama. Kerja sama. Ciri-ciri orang beriman apa? Dia jadikan kan? Tahu apa dia jadikan kan? Tahu? Apa ni? Hai, lagi 5 minit. Malah cepat dah nanti. Okey, betul kan? Dari kakak.
ya. Pada mak kaget tu lah. Dah habis nanti cepat. Tadi tu ada itu. Iman adalah Jadi dah berapa? Apa? Masuk. So, kita bola tadi ke air. Ini tahu kita. Jadi boleh. Ya sekali kau bola. Jangan jauh. Cepat, belum ni dah siap. Saya ni. apa ni? Pakai pensel mak dah cantik. Saya pakai pensel. Cepat, belum ni dah siap. Aduh, boleh dibuka. Daun ya, apa sih yang ada daun? Itu pada Okey, cepat. Tahu tak buat pakai daun dalam bowl. Okey, habis.
Ayah, wakil dia. Wakil dia. Tengok ni, depan ni. Nampak pokok dia tinggi sikit? Okey, dekat bawah warna apa? Okey, dekat angkat dia letak nombor 5. Okey, yang tu? Okey, masuk ke 5. Okey, dalam buku tu? Ciri-ciri dan kesan. Okey, ciri-ciri dan kesan. Kalau ciri kita tengok. Apa? Dalam buku? Okey, masuk. Yang kedua ni apa tak? Ciri dan kesan. Okey, apa dia? Okey, okey, ini adalah pokok iman saya. Untuk relativity kumpulan. Okey, apa yang awak dapat? Yang awak buat? Ya, apa? Kita kena tengok. Beriman kepada Allah. Jadi, rukun iman kepada Allah itu jadi bongkar dan asas seseorang Muslim, orang Islam. Betul? Jadi, ingat yang pertama kita kena beriman kepada Allah. Okey, iman yang kuat dia akan membentuk apa? Pribadi yang baik, pribadi yang elok. Okey. Sebagai pelajar, kalau awak buat perkara yang baik, apa akan jadi kesannya? Disenangi kawan-kawan lagi. Okey, dan semua tu akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Okey, itu sahaja. Okey, terima kasih. Okey dah, minggu depan boleh hantar. Okey, bangga boleh pulang. Bangga. Bismillahirrahmanirrahim.